Okay, dalam soalan ni kita nak tengok contoh soalan 20 markah. Soalan 20 markah berkenaan dengan prinsip keabadian momentum. Okay, so dalam soalan ni kita ada satu kerata rentas enjin satu pesawat. So jet engine punya cross section lah. So maksudnya yang korang tengah tengok ni, okay, yang korang tengah tengok dekat dalam gambar ni sebenarnya adalah benda yang ni. Okay, lepas tu maksudnya pandangan daripada tepi lah. Okay, udara masuk, lepas tu dia akan keluarkan gas panas. Okey, jadi soalan pertama adalah nyatakan prinsip keabadian momentum, state the meaning ataupun definition of principle of conservation of momentum. Ingat, conserve tu maksudnya kekal. Kan? Kekal maksudnya samalah. Okey, abadi maksudnya kekal, kekal maksudnya sama. Jadi, prinsip keabadian tu maksudnya jumlah momentum dalam pelanggaran akan kekal sama. Okey, total momentum in a collision stays the same. Tapi ada syarat. Syarat dia tiada daya luar bertindak ke atas objek. No external forces acting on the object. Okey, maksudnya kalau tak ada friction semua tu lah, tak ada force, kita kata prinsip benda tu tertakluk di bawah prinsip kepada momentum. Definition lah, standard, ingatlah. Okey, soalan seterusnya, ini sebenarnya kita dah belajar dalam video yang lepas, tapi pasal contoh lain. Dalam soalan ni dia kata terangkan macam mana enjin boleh menyebabkan pergerakan pesawat. Okey, macam mana jet tu boleh bergerak disebabkan oleh prinsip keabadian momentum tu lah. So dalam video sebelum ni kita dah tengok, tapi pasal katak dengan daun. Macam cikgu kata, konsep dia sama. Cuma kita kena tukarlah situasi. Kalau tadi katak dengan daun, sekarang kita tengah cakap pasal jet. Okey, so ini adalah 4 poin lebih kurang yang korang kena cakap. Jadi apa yang berlaku adalah dekat dalam ni kita ada bahan api. Okey, kita ada bahan api. Fuel injector tu dia akan inject fuel. Okey, bahan api tu dan juga udara akan bercampur. So udara dan bahan api akan bercampur. Air and fuel akan bercampur. So campuran tu menghasilkan gas panas. Okey, so gas panas tu bila dia terhasil, dia ada laju yang tinggi lah. Jadi dia ada laju yang tinggi dan dia ada M. Jadi P sama dengan MV, maksudnya sekarang ni kita ada momentum lah. So dia akan menghasilkan satu momentum ke belakang. Kenapa? Again, sebab P sama dengan MV, mula-mula dia tak bergerak. Sebelum pembakaran, minyak tu duduk diam-diam dekat dalam tu. Bayangkan ni minyak. Okey, lepas tu enjin tu macam ni. So tak ada siapa-siapa bergerak. Tapi selepas dia bercampur, apa yang berlaku adalah exhaust tu akan ke belakang. Okay. So dia ke belakang disebabkan dia sangat laju, dia hasilkan momentum yang besar juga. Okay. Berdasarkan prinsip keabadian momentum, kita tahu jumlah sebelum dan selepas adalah sama. Jadi sebelum dia bergerak, zero. Ini samalah konsep dia. Ini adalah minyak tu, ini adalah jet tu. So before, mula-mula momentum dia adalah kosong. Momentum dia adalah kosong. Tapi sekarang exhaust terhasil dan exhaust ada V, ada laju. So bila ada hal laju tu, when it has velocity, it has momentum. Okey, tapi masalahnya sekarang ni kita dah tahu bahawa walaupun fuel tu, okey, menghasilkan exhaust yang akan menghasilkan momentum, kita still, momentum kita still zero. So, kenapa? Okey, apa yang berlaku adalah exhaust tu ke belakang dengan momentum. Katakanlah momentum dia adalah 5. Contoh. Mestilah bukan kan. Tapi bayangkan momentum dia adalah 5. Jadi dari segi matematik, 5 tambah dengan berapa nak dapat kosong balik? 5 tambah berapa nak dapat kosong balik? So 5 tambah negatif 5 kan? Jadi apa yang berlaku kat sini adalah jet tu dan exhaust sekarang terpisah. Jet dan exhaust sekarang terpisah. Exhaust bergerak dengan momentum 5, jet bergerak dengan momentum negatif 5. Supaya prinsip keabadian momentum masih lagi dikekalkan. Jumlah momentum still kosong, cuma objek akan bergerak dalam arah berlawanan. Okey, so sekali lagi starting dia kosong. So final pun kena kosong. Tapi starting logik lah kosong sebab dia tak gerak. Macam mana final boleh kosong pula? Sebab 5 tambah negatif 5 dapat kosong. Jadi exhaust bergerak ke belakang dengan momentum 5. Jadi yang satu lagi tu akan hasilkan momentum negatif 5. Jadi itulah poin nombor 4 ni. Satu lagi momentum dengan magnitude yang sama. Maksudnya ini 5, ini still 5. Cikgu, satu positif, satu negatif. Macam mana pula apa yang samanya? Nombor sama. Sebab dalam konteks ni, negatif tu menunjukkan arah bertentangan. So, kita ada 5 dan kita ada negatif 5.
equal magnitude which is 5 tapi opposite direction sebab one is positive, the other one is negative. Jadi, ini akan menyebabkan kapal terbang tu bergerak ke depan. Okay, so itulah poinnya. Jadi ini adalah cara untuk kita jawab soalan yang berkaitan dengan prinsip kebadan momentum. So again, untuk soalan ni banyak je situasi lain. Okay, yang pernah cikgu nampak setakat ni adalah roket, jet, katak tadi, katak dalam video sebelum ni. Lepas tu sotong dengan dakwat pun boleh juga. Okay, ada budak dekat atas skateboard. Budak ni melompat ke depan, skateboard akan ke belakang. Sama, penerangan dia sama. Okey, so itu adalah cerita berkenaan dengan ni 4 markah. Jadi setakat ni kita dah dapat 5 markah lah. Satu markah dekat definisi, satu lagi markah adalah dekat sini. Okey, so sorry, satu pula 5, 4 markah lagi dekat sini. So total dah 5. Okey, tadi cikgu janjikan dekat dalam soalan ni total dia adalah 20. So mana lagi soalan ni? Macam mana lagi dia nak tanya dalam exam? Dia boleh tanya spesifikasi engine jet. Okey, dia tanya soalan macam ni. Okey, macam mana nak jawab soalan gini? Terperanjat kan? So, pertama sekali dia akan bagi kita satu jadual macam ni yang ada banyak pilihan. Okey, dia akan bagi kita banyak pilihan. Lepas tu kita kena pilih. Dia kata, okey, kita ada 4 jet kat sini. Kita ada 4 jet engine. So, dalam 4 ni dia bagi setiap satu tu mempunyai ciri-ciri berbeza. Okey, dalam case ni dia tengah cakap pasal volume of combustion chamber, tempat bahan api tu terbakar, bahan untuk bilah kipas, saiz bukaan masuk udara sebab ingat tadi kalau nak terbakar udara kena masuk. Lepas tu bukaan nozzle exhaust, tempat exhaust tu keluar. So dia kata terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan yang paling sesuai. 10 markah. 10 markah. Jadi untuk soalan ni pertama sekali korang kena decide dululah. Okay, macam mana, apa yang korang nak buat. Okay, first, macam mana nak macam orang kata tentukan lah. Buat apa yang korang confirm tahu dulu. Macam agak-agak macam logik. Sebab benda ni, dia tak semestinya soalan-soalan macam ni tak semestinya ada dalam buku. So, korang kena buat banyak latihan. Anyway, logik dia, okay. Isi padu kebuk pembakaran, volume of combustion chamber. Tempat bahan api tu terbakar. Okay, tempat bahan api tu terbakar. Cuba fikir logik Kita nak dia laju kan. Kita nak dia laju, jadi dia kenalah keluarkan dia kena bakar bahan api yang banyak. So kalau dia nak bakar bahan api yang banyak, kenalah nombor yang volume yang besar. Okay, kita akan pilih volume yang besar. Okay, seterusnya bilah kipas tu nak buat pakai apa? So kita ada dua kat sini besi dengan titanium. So cikgu bagi tahu dekat korang, jawapan dia adalah titanium. Kenapa? Sebab kalau besi boleh karat, nanti kena tukar. Titanium tak. Dan titanium kuat dan ringan. Okay, so kita akan pakai titanium. Saiz masuk bukaan udara. Sama konsep dengan isi padu kebuk pembakaran tadi. Kita nak dia bakar banyak. Okay, so untuk bakar, bahan api kena campur dengan udara. So kalau kita nak bakar banyak, logiknya udara kena banyak juga. Jadi mestilah besar. Okay, supaya udara boleh masuk dengan banyak. Okay, dan last sekali adalah bukaan nozzle exhaust. Okay, yang ini kejap lagi kita tengok kenapa jawapan dia macam ni. Tapi dia adalah kecil. So, kalau korang tengok dekat sini, jawapan dia adalah C. Jawapan dia adalah C sebab, nampak tak? Ni semua dia betul pilihan dia. Okay, jadi macam mana nak dapat 10 markah? Takkan ni je pilih C siap. Mana boleh? Okay, so 10 markah tu sebab kita bagi dia punya reason. So dalam exam, biasanya kita akan jawab dalam bentuk jadual lah. Jadi, kita akan tulis balik ciri-ciri tu bersama kepala ayat dia. Okey, maksudnya jangan tiba-tiba tulis besar. Apa yang besar tak tahu. Korang kena tulis benda ni. Isi padu kebuk pembakaran. Volume of combustion chamber. Tadi kita pilih besar. Kenapa? Sebab banyak bahan api boleh dibakar dan momentum terhasil lebih besar. Okey, more fuel can be burned and produce larger momentum. Okey, bilah kapas kita pilih titanium sebab dia kuat dan tidak berkarat. Saiz bukan masuk udara besar supaya lagi banyak udara boleh masuklah supaya dia boleh bakar lagi banyak tadi. Okey, saiz nozzle exhaust. Okey, nozzle exhaust tu adalah tempat udara tu keluar. Tempat udara tu keluar, bukan udara, sorry, exhaust tu keluar. Jadi, kita pilih kecil. Kenapa? Sebab laju exhaust bertambah. Kalaulah korang tertanya-tanya, kenapa bertambah pula? Okey, cuba bayangkan pipe air getah. Pipe hose, water hose tu, pipe air getah. Kalaulah korang nak air tu dah pusing dah ni air. Dah paling besar dah ni. Tapi rasa macam tak cukup laju.
Korang nak bagi dia lagi laju. Korang buat apa? Kita picit kan? Kita picit, kita tekan hujung dia. Okay, kita picit ataupun kita tekan hujung dia supaya dia lagi laju. Samalah, bila bukaan nozzle exhaust tu kecil, laju exhaust akan bertambah menyebabkan momentum yang terhasil tu lebih besar. Okay, jadi kita dah pilih C tadi. So, macam mana dapat markah kat sini? 1, 2, 3, 4. Kita pilihan tu dah 4. Okay, pilihan tu dah 4. Dia punya reason ada lagi 4. So, total dah 8. 4 tambah 4 dah 8. Tapi tadi kita tengok markah penuh dia 10. So, mana datang 10? Sebab kita bagi tahu apa yang kita pilih. So, kita pilih C. Dapat lagi satu markah. Baru 9. So, mana datangnya 10? Sebab ulang balik kita punya ciri-ciri yang kita pilih. Bukan sebab tau. Bukan sebab ciri-ciri. Maksudnya C tadi kita pilih sebab isi padu kebok pembakaran besar, bahan bilah kipas titanium dan sampai habislah. Okay, so the last point is actually explaining or actually just repeating lah, repeating the characteristics of your choice. So for example, in here you choose C because okay, volume of combustion chamber is large, titanium fan blade material or the blade is made of titanium. Okay, the air intake, the opening for air intake is large. Gitulah. Okay, jadi itu adalah cara nak dapatkan 10. Panjang ceritanya. Tapi ingat, first tadi kita dah dapat satu markah daripada definition. Satu. Lepas tu 4 markah dah 5 lah. 5. Lepas tu tambah kat sini dah 10, dah 15. Tapi awal video tadi cikgu kata markahnya 20. Mana datangnya 20 tu, mana datang lagi 5 markah. So 5 markah biasanya daripada soalan pengiraan macam ni lah. Okay. So dalam soalan ni dia kata nyatakan. Okay. Kita ada pistol dan juga peluru. Okay. Pistol dan peluru. Dia kata pistol tu adalah 1.5 kg. Peluru tu adalah 30 gram. Selepas pistol ditembak, peluru bergerak ke depan. So maksudnya ni sebelum. Okay. Ni selepas. So bila selepas peluru ni ke depan dengan 10 ms negatif 1. Okay, so dalam soalan ni, dia kata nyatakan jisim peluru dalam unit SI. So dia dah bagi kita M sama dengan 30, tapi 30 ni gram. So unit SI adalah kg. So macam mana daripada gram nak tukar kepada kg, kita bahagi 1000. So bila kita bahagi 1000, M adalah 30 bahagi dengan 1000, kita akan dapat 1, 2, 3, 0.03 kg. Okay. Soalan seterusnya, hitung laju sentakan pistol. Okay, dalam 3 video lepas kot. Okay, kita ada belajar pasal contoh-contoh dan latihan untuk soalan pengiraan prinsip keabadian momentum. Jadi, sentakan tu, recall tu maksudnya kan peluru ke depan. Jadi, bila korang tengok dalam TV kan, kalau orang tu tembak, tiba-tiba pistol tu akan ke belakang. Jadi, itu maksudnya sentakan. Pergerakan pistol ke belakang tu, laju tu lah adalah sentakan yang kita nak cari. So, kita nak cari yang ni. Jadi, nak kira pakai apa? Pakai je formula ni penuh-penuh. Tulis je penuh-penuh. Okay, so M1, M2, M1U1, M2U2, M1V1, M2V2. So, sebelum. Okay, ni adalah sebelum, before kan. So, untuk before, dia kan tak gerak. Pistol duduk diam-diam dekat dalam peluru. Jadi, korang nak substitute satu-satu pun boleh. Tapi U ni adalah 0. So, ending dia je jadi 0. Substitute satu-satu tu maksudnya boleh je korang nak buat 1.5 kali kosong, tambah. Boleh. Tapi sebab kita dah tahu dia kosong. Jadi, kalau cikgu tulis kosong je lah. Okay, so M1 katakanlah M1 tu adalah pistol which is 1.5 tapi kita tak tahu V dia, so itulah yang kita letak sebagai V. Tambah dengan 0.03. Okay, so 0.03 tu adalah kita punya kita punya jisim untuk peluru. Lepas tu V kita adalah 10. Jadi kalau tekan kalkulator kat sini kita akan dapat 1.5 V tambah 0.3 kan. Jadi, negatif 1.5 V sama dengan 0.3. Macam mana nak dapat V? Okay, gerakkanlah. So, V adalah 0.3 bahagi dengan negatif 1.5. Okay, 0.3 bahagi dengan negatif 1.5. Kita dapat 0.3.
02 kan? Sekejap. 0,3 bahagi 1,5 dapat 0,2. So, negatif 0,2 MS negatif 2. Negatif 1 korang. Hati-hati. Negatif 1 sebahagian laju. So, nanti ada yang tanya, cikgu negatif tu macam mana? Kenapa dia negatif? Sebab arah dia berlawanan lah. Sebab arah dia berlawanan. Tadi kita dah cakap peluru tu ke depan dan V tu ke belakang. So, V tu ke belakang maksudnya arah dia berlawanan jadi dia akan jadi negatif. Okay, so itu adalah hal laju sentakan pistol bersama dia punya arah. Okay, jadi soalan dia kadang-kadang benda ni sepatutnya markah pengiraan adalah 5 lah. Tapi dalam ni mungkin soalan dia tak cukup. Mungkin dia boleh tanya lagi satu soalan untuk cukupkan 5 markah. Tapi point dia adalah dah 20 markah. Okay. So ini adalah cara dia tanya dekat dalam exam paling common lah. Cikgu tak katalah ini yang keluar exam. Tapi cikgu nak bagi tahu dia paling common adalah macam ni. Okay. So habislah soalan 20 markah. Untuk video seterusnya kita akan tengok macam mana subtopik seterusnya. Kita dah masuk dalam video seterusnya adalah subtopik daya pula. Okey, so jangan lupa tadi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.